Pernah tak anda terfikir macam mana kita nak ukur sesuatu yang kita tak nampak? Macam pemikiran. Lagi-lagi pemikiran kritis di sekolah. Bunyi macam mustahil kan? Tapi dalam kupasan kali ni, kita akan tengok macam mana Malaysia sebenarnya sedang cuba buat benda ni. Ini soalan paling besar dalam pendidikan, betul tak? Kita semua nak pelajar betul-betul faham, betul-betul berfikir, bukan setakat hafal dan ulang balik. Tapi persoalannya, macam mana kita nak pastikan benda ni betul-betul jadi dalam bilik darjah? Okey, jadi apa jawapannya? Nah, inilah dia. Kementerian Pendidikan Malaysia dah bangunkan satu alat khas, boleh kita kata macam satu standard, untuk tengok dan pantau macam mana kemahiran berfikir ni digunakan oleh para pelajar. Okey, benda pertama sekali yang kita kena faham dulu ialah istilah KBAT ni. Ia singkatan untuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Kalau kat peringkat antarabangsa, orang selalu sebut Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Jadi, senang cerita, bila kita sebut KBAT, kita maksudkan cara berfikir yang lebih mendalam, bukan sekadar hafal fakta. Jadi, inilah pelan kita. Mula-mula, kita tengok kenapa benda ni penting. Lepas tu, kita akan bedah siasat alat ni. Tengok apa sebenarnya yang diukur dan macam mana skor diberi. Dan akhir sekali, kita akan faham matlamat besarnya, iaitu nak wujudkan satu budaya berfikir. Jadi, kenapa wujudnya alat ni? Cuba bayangkan pendidikan tu macam kita pergi gym. Tujuan kita pergi gym bukan nak hafal nama semua mesin angkat berat tu kan, tapi untuk bina otot. Samalah macam ni. Alat ni direka untuk pastikan otot pemikiran pelajar kita tu yang dibina, bukan sekadar uji memori mereka je. Dan inilah dia alat tu. Namanya agak panjang sikit ya, Instrumen Standard Penilaian Pembudayaan KBAT. Jangan risau dengan nama tu. Anggap je benda ni macam satu kanta khas untuk cikgu-cikgu. Tugasnya untuk ubah benda yang nampak subjektif macam pemikiran tu kepada sesuatu yang boleh nampak dengan jelas dan boleh dinilai. Dan dekat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Cuba tengok betul-betul. Fokusnya ada dua. Alat ni bukan cuma pandang hasil akhir, bukan setakat grade atau jawapan betul je. Tak, ia sangat tekankan proses itu sendiri. Sama pentingnya. Macam kita tengok pelari pecut. Kita bukan cuma tengok siapa sampai dulu, tapi kita nilai juga cara dia lari, teknik dia. Macam itulah. Okey, jadi bila penilai guna instrumen ni, apa sebenarnya yang mereka cari? Senang je. Mereka cari tingkah laku yang spesifik, yang boleh nampak dengan mata kasar, yang jadi bukti pelajar tu tengah betul-betul aktif berfikir. Dan inilah dia, kuncinya. Konsep berfikir yang bunyinya macam abstrak sangat tu dipecahkan kepada 14 tindakan yang sangat konkret. Inilah caranya benda yang subjektif tu jadi sesuatu yang boleh diukur, sesuatu yang pemerhati boleh nampak dan tandakan. Kumpulan pertama ni senang faham. Soalannya, pelajar ni penumpang ke atau pemandu dalam kelas? Adakah dia cuma duduk diam atau dibagi idea? Dia ajak kawan-kawan lain bincang sekali tak? Ini nak ukur sama ada pelajar tu ada kat situ dengan badan je atau dengan minda sekali. Kemudian, kita tengok pula pasal sifat ingin tahu. Seorang pelajar yang berfikir kritis ni, dia tak terlan bulat-bulat je apa yang cikgu ajar. Dia akan tanya soalan, dia akan cuba jawab soalan, dan yang paling best, dia akan cuba kaitkan macam bina jambatan antara benda yang dia dah tahu dengan ilmu baru yang dia dapat. Dan yang terakhir, kumpulan ketiga ni pasal praktikal dan muhasabah diri. Boleh tak pelajar tu guna apa yang dia belajar untuk selesaikan masalah? Lagi penting, boleh tak dia tengok hasil kerja dia sendiri dan fikir, rasanya aku boleh buat lagi bagus ni. Inilah puncak KBT, bila belajar tu jadi satu proses untuk sentiasa jadi lebih baik. Okey, kita dah tahu apa nak tengok. Sekarang, jom kita fahamkan pula macam mana semua pemerhatian ni ditukar jadi data, jadi nombor. Ini bahagian teknikal sikit, tapi senang je. Prosesnya ada 3 langkah mudah. Pertama, pemerhati akan tengok peratusan pelajar dalam kelas yang tunjukkan setiap satu daripada 14 tingkah laku tadi. Kedua, peratusan tu akan dipadankan dengan skor antara 1 hingga 5. Dan akhir sekali, semua skor tu dijumlahkan untuk dapat markah penuh. Inilah jadualnya. Nampak kan? Senang je nak faham. Contohnya, kalau lebih 80% pelajar dalam kelas tu aktif tanya soalan, maka item tu dapat skor paling tinggi, iaitu 5. Kalau sikit sangat, kurang 20% je, skornya 1. Sangat jelas dan semuanya berdasarkan apa yang nampak. Okey, lepas dah dapat jumlah skor daripada 70 tadi, ada satu lagi langkah. Skor mentah ni akan ditukar jadi peratus.
Dan peratusan inilah yang akan tentukan tahap pencapaian kelas tu secara keseluruhan. Jadi, inilah hasilnya. Bukan sekadar nombor, tapi satu label yang jelas. Daripada cemerlang, baik, sampailah ke tidak mencapai tahap minimum. Jadi, pihak sekolah dapat gambaran yang sangat jelas kat mana kedudukan mereka sekarang dan kat mana lagi yang perlu ditambah baik. Okey, kita dah faham cara kerjanya kan? Tapi penting untuk kita ingat, matlamat akhir benda ni semua jauh lebih besar daripada sekadar nak bagi skor atau grade. Inilah jiwa sebenar di sebalik alat ni. Ia bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Matlamat utamanya adalah untuk jadikan ke-14 tingkah laku di semua benda yang biasa, benda yang automatik untuk pelajar. Tujuannya adalah untuk ubah kemahiran berfikir tu daripada sekadar satu subjek yang diajar kepada cara hidup, sebahagian daripada budaya kat sekolah tu. Jadi, apa yang kita tengok ni sebenarnya lebih daripada sekadar alat penilaian. Ia satu usaha untuk cipta macam satu peta jalan untuk berfikir. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan yang besar untuk difikirkan. Kalau kita betul-betul boleh definisikan dan ukur pemikiran yang hebat, bayangkan apa potensi yang boleh kita buka untuk generasi kita yang akan datang. Cuba kita renungkan.